Dan saya sebenarnya dibesarkan dalam keadaan adik-beradik yang ramai itu, azam saya lagi kuat. Saya nak keluar daripada kemeluk kemiskinan ini. Orang yang macam saya, kalau nak berjaya, tak boleh hidup seperti biasa. Dia kena berusaha 2 kali ganda lebih daripada orang lain. Semangator! 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Tak kira lah tuan-puan tengok pagi ke, petang ke, malam ke, tapi yang penting video ni kita akan papar pada waktu pagi. Kalau tuan-puan tengok pagi, tengok petang ataupun malam, tengok dulu. Nanti kembali semula pada pagi esoknya untuk menonton lagi episod seterusnya Sembang Gegar dari Studio Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dumgon Terengganu. Hari ini istimewa sikit. Bersama-sama saya adalah ni orang hebat ni adalah pengarah PSMZA yang ke-8. Yang menariknya adalah pengarah PSMZA wanita pertama dan pengarah PSMZA pertama kalau tak silap saya yang berasal dari negeri Terengganu. Okey, dan bersama-sama saya pada hari ini adalah Puan Hajah Zamra binti Dirahman. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Selepas 3 minggu bercuti dan menjalankan tugas di luar kawasan. Oh, okey. Sebenarnya Puan Hajah ni semasa rakaman ini dibuat, beliau sedang menghitung hari lah untuk menamatkan perkhidmatan ataupun nak bersara. Cuti banyak lagi Puan? Ke dah habis dah cuti? Settle? Kalau ikutkan semua orang tanya cuti habis. Sebenarnya saya ada simpan 5 hari cuti rehat tahunan untuk 2026. Tak sempat dihabiskan. Saya ada 5 hari GCR saya yang mana saya sengaja tak ambil lah. Supaya any case berlaku di kemudian harinya saya ada backup. Ada buffer sikit lah kan. Ya, betul. Okey. Jadi Puan, sebenarnya podcast kita pada hari ini kita nak santai je. Kita nak sembang. Nama tajuk podcast ni pun kali ni adalah in person. Maksudnya kita takkan bincang secara detail tentang dasar lah, tentang hala tuju lah. Kita nak santai-santai, kita nak tahu latar belakang Puan macam mana. Sebab mungkin ramai penonton ataupun staf PSMZ sendiri tak mengenali Puan secara mendalam. Dan mungkin persepsi kebanyakan orang mengatakan Puan seorang yang garang, seorang yang tegas. Dan mungkin ada yang tak berapa gemar Puan secara personal. Jadi ini masanya Puan. Kita nak tunjukkan sisi lain Puan. Ini kita ni dah tak ada dah sisi mengampu ni tak ada dah. Sebab Puan pun dah di hujung dah hujung kan. Gitu. Kita nak sembang secara dekat lah. Puan, sejarah Puan dan sebagainya. Jadi pertamanya Puan, boleh tak Puan cerita asal usul Puan dari mana, bermula dari mana, family daripada mana, sebelum kita melangkah lebih jauh lah dalam podcast kita ini. Kalau nak mengikut sejarahnya lah, saya ni berasal daripada keluarga yang tak senang. Dan ayah saya seorang nelayan. Pada awalnya ibu saya seorang rumah tangga lah, suri rumah tangga. Dan saya ada 11 orang adik-beradik. Dan Puan yang ke? Saya adalah anak yang ke-7. Ke-7. Daripada sebelah mana atas ada abang kakak? Ada abang kakak dan di bawah saya ada 4 orang lagi adik lah. Yang mana selepas saya ada 2 kembar. Sebenarnya kembar dah meninggal dunia masa lahir lagi. Dan yang ke-8 itu, yang ke-9 adik saya ada di Kuantan, yang ke-10 adik saya cikgu di Marang, Terengganu, dan adik saya yang bongsu yang ke-11 telah meninggal dunia pada tahun ini juga, bulan 4 baru inilah. Dan kedua-dua ibu bapa saya telah meninggal dunia sebab sakit tua lah. Dan saya sebenarnya dibesarkan dalam keadaan adik-beradik yang ramai itu. Jadi saya orang yang suka mencari peluang lah. Jadi saya tak boleh duduk dengan mak ayah saya sebab ramai-ramai sangat. Saya duduk dengan nenek saya. Nenek saya ada cucu sebab ayah saya satu-satu anak tunggal. So sebelah cucu ni nenek saya punya semua. Tapi saya duduk dengan nenek saya. Dan saya ada keistimewaan lah.
Tapi cantiklah gambar yang dirakamkan malam-malam saya menelaah tu betul. Nenek saya bagi tu di rumah nenek lah tu. di rumah nenek. Saya diberi peluang supaya nenek saya kata saya kena belajar lebih pandai daripada orang lain supaya saya boleh mengubah nasib keluarga. Dari situ saya rasa betul. Dan saya ambil peluang, saya berada di rumah nenek, diberi kasih sayang oleh nenek. Bila saya belajar, nenek saya akan buat kopi untuk saya, ada biskut. Ada itu keistimewaan dia. Sampailah satu ketika nenek saya meninggal, saya menjaga atuk saya. Masa nenek meninggal umur? Saya umur 13 tahun. Tapi masa puan seorang ke yang duduk dengan nenek? Yes. Adik-beradik lain tak lah? Adik-beradik lain dengan mak. Okey. Sebab saya rival sikit. Saya bergaduh, saya lari duduk pergi nenek. Rumah jauh lah, dekat-dekat? Dekat-dekat. Bila saya pukul adik saya lari. Takut kena marah, saya lari ke nenek. I am agak naughty lah, agak nakal, dan saya akan mencuba benda yang baru. Selalu saya akan mencuba benda yang baru lah. Dan atas saya adalah arwah abang saya, dan saya hidup berkawan dengan lelaki. Jadi refleksi itulah yang membuatkan kalau saya seorang pengarah perempuan berada di kalangan pengarah lelaki, jadi saya tak takut. Saya tak segan. Tak kekok saya tak kekok, saya boleh jadi diri saya sendiri. Sebab saya berkawan dengan abang saya dan saya pergi melastik burung, main macam-macam permainan lelaki. Puan apa tu di Marang tu memang betul-betul tepi pantai ke yang dalam sikit? Di tepi Sungai Marang. Tepi Sungai Itulah Marang. rumah kedua saya. Kalau mak saya cari tak ada kat tepi rumah tu, adalah sungai. Dalam sungai. Kalau nasib saya tak semerang di Sungai Marang tu berenang. Jadi saya apa-apa aktiviti team building, saya orang pertama terjun air. This is my life, saya kata. Laut itu adalah rumah kedua saya. Jadi bila bermula di situ, dari saya adalah orang yang rajin ke sekolah. Sebab saya tak suka duduk rumah. Sebab saya terpaksa berkongsi segala-galanya. Dari situlah saya berazam untuk masuk sekolah menengah berasrama penuh. Sebab saya nak ada hak saya sendiri, tapi tak kesampaian. Tak kesampaian. Sampailah saya form 1, saya tak dapat masuk MRSM, azam saya lagi kuat. Saya nak keluar daripada kemeluk kemiskinan ini. Maksudnya kalau orang nampak saya miskin, ya betul, saya miskin. Tapi saya kaya dengan semangat dan motivasi diri. Maknanya masa arwah nenek puan meninggal pada umur 13 tahun, puan masih duduk bersama Datuk Tiri tu lah? Betul. Sampai tingkatan 5? Betul. Jadi saya menjaga Datuk Tiri saya, dan saya boleh bangun tengah-tengah malam, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi untuk saya belajar sahaja. Dan saya akan gunakan lampu pelita itu untuk saya belajar. Kalau saya tak cukup belajar sebelum saya tidur, masa subuh saya belajar lagi. Sebab saya punya prinsip, saya akan ke hadapan daripada cikgu yang mengajar. Kalau hari ni topik chapter 5, saya kena baca dulu chapter 5 dulu sebelum saya masuk kelas. So bila saya masuk kelas, saya lead orang lain dengan soalan-soalan yang saya tak tahu. Bukan saya tak tahu cikgu mengajar. Soalan yang saya nak tahu daripada chapter yang telah saya baca itu. Jadi di situ bila saya rasa mengantuk, saya akan terlena sekejap. Saya masih ingat lagi cikgu saya tu, kamu ni tidur dalam kelas saya. Bila tanya soalan boleh jawab. Sebab saya study sampai pukul 5, pukul 4 baru bangun untuk mandi di telaga. It's benda yang sangat biasa, basic bagi saya lah. Mandi di telaga, bangun pukul 5, angkut air dan sebagainya. Zaman tu tak ada pilih air yang buka? Tak ada. Itu tak ada, jauh sekali. Dan saya selalu kalau pergi di telaga, orang akan kesian kat saya. Dia orang yang tolong cedokkan, mandikan saya. Sebab saya kecil, badan saya kecil, tapi saya cergas. Jadi saya pergi bawa baldi, orang-orang kat telaga tu share telaga kan. Dia akan mandikan saya pun cepat-cepat boleh balik awal pada adik-beradik saya yang lain. So I am leading the way lah in every single aspect dalam keluarga saya.
Jadi bila nenek saya tak ada, saya jaga atuk saya. Dan atuk saya pun bukan atuk betul sebenarnya, atuk tiri. Tapi masa dulu mana ada isu-isu isu-isu yang Macam sekarang ni lah. macam sekarang ni tak. Tapi atuk saya bagi saya satu keistimewaan, saya tidur atas katil, dia tidur atas lantai. Saya ada satu meja, kalau saya nak saya celak je mata, buka buku study. Dan arwah abang saya pun akan tidur di situ jugalah, menemankan saya dengan atuk saya. It's just orang yang ketiga lah. Bermula daripada situ, saya rasa kalau nak berjaya, kita tak boleh jadi orang biasa-biasa. Orang yang macam saya, kalau nak berjaya, tak boleh hidup seperti biasa. Dia kena berusaha 2 kali ganda lebih daripada orang lain lah. Sejak bila mula Puan ada kesedaran untuk berusaha lebih daripada orang lain tu? Sejak daripada sekolah rendah ke ataupun? Masa saya fail untuk masuk MRSM. Masa saya masuk tingkatan 1. Di situ saya dah mula pecut. Saya nak jadi orang yang terbaik dalam semua bidang. Jadi saya usaha. Kalau saya bersukan, saya orang sukan sebenarnya. Netball saya main. Saya semua pandai sukan. Kalau kat sini ke dekat PSSM pun orang pelik. First year saya datang sini, saya main woodball kan. Lepas tu saya pergi bertanding woodball dekat BBS Politeknik Banting. Saya dapat tempat ketiga. Padahal itu pertama sekali saya main kan. Saya orang balapan. Saya boleh berlari 100 meter. Memang pernah wakil sekolah ke macam mana? Saya wakil MSSM. Maksudnya wakil Negeri Terengganu? Ke wakil sekolah. Wakil sekolah ke? Ke Sukan Negeri Terengganu. Saya wakil sekolah untuk netball. Dan ini di antara saya punya passion lah sebenarnya. Sebab kalau saya bermain, saya mesti pandai. Kalau saya nak belajar satu game baru, saya pandai. Kalau saya duduk di Polisah, orang akan kenal. Saya adalah juara bowling wanita. Tapi di sini saya tutup lah sikit kan. Sebab saya rasa pengarah tak boleh tunjuk semua kelebihan. Nanti orang rasa kecil pula kan. So saya main sipi-sipi je lah. Kalau Puan tak kisah, boleh bagi tahu sekolah rendah tu di mana dan sekolah menengah. Kalau tak kisahlah. Saya sekolah rendah sekali, sekolah rendah Kebangsaan Marang. Oh, ada lagi sekarang sekolah ni? Ada. Dia masuk dekat replika Bandar Marang tu kan, ke kiri. Oh, Sotong tu kiri? Sotong ke kiri. Oh, okey. Lepas tu jalan lagi 1 kilometer, sekolah menengah Kebangsaan Marang. Oh, situ juga sekolah menengah? Situ juga. Sekarang ni nama dia Sekolah Menengah Tengku Lela Segara. Ada dua di situ. Dan saya berjalan kaki ke sekolah. Sejauh 2 kilometer pergi, 2 kilometer balik. Setiap hari. Tapi masa tu kalau nak jalan kaki rasa selamat je kan berbanding sekarang? Oh, selamat. Tapi saya terpaksa melalui Jambatan Marang itu. Jambatan Marang. Oh, Puan duduk seberang? Ya, saya duduk seberang. So sekarang ni dalam pembinaan kan. Jadi bila saya tengok Jambatan Marang tu, ada kenangan lah. Ada nostalgia lah. Ada nostalgia lah. Dan di bawah sungai itu adalah rumah kedua saya katakan. Balik je sekolah, memang saya mandi sungai lah. Oh, bawah jambatan tu? Ya, betul. Okey. Kalau cuti sekolah, apa yang saya buat? Pagi ngaji Quran. Tengah hari ngaji Quran, petang kat mana? Dalam sungai tu. Tapi sebaik kulit, taklah gelap sangat. Masa Puan sekolah rendah tu, ujian ke MRSM tu, setahu saya masa zaman Puan UPSR atau penilaian darjah 5? Penilaian darjah 5. Oh, jadi maksudnya zaman tu kena lalui penilaian darjah 5 dulu. Lepas tu baru exam khas. Darjah 6 betul exam khas. Exam khas tu ke MRSM. Tapi masa tu MRSM tak banyak lagi kat. Masa tu MRSM Kuala Terengganu ada lagi tak? Ada dah. Ada MRSM di Kuala Terengganu. Tapi tak banyak lah. Tak banyak. Tapi kita pergi buat ujian tu di Sekolah Menengah Sultan Sulaiman Rendah 1. Oh, di bandar? Di bandar. Dan saya pergi naik bas je seorang-seorang. Masa umur 12 macam 12 tahun. 12 tahun tu tak ada ibu bapa company. Macam sekarang ni, anak nak pergi test, mak bawa dengan kereta kan. Mak tunggu dan sebagainya. Mak ambil cuti. Mak ambil cuti. Betul. Tapi pada masa saya dulu,
mak saya tak tahu pun saya minta. Ayah saya tak tahu pun saya minta. Bila ada ujian itu, saya pergi tahan bas, pergi awal sikit, naik bas, berhenti, pergi sekolah. Semua sendiri, naik bas. Cuma lepas keputusan keluar tu, puan tak dapat, sambung di sekolah menengah kebangsaan Marang. Ya, betul. Lepas tu, macam mana saingan pelajar belah? Maksudnya, di sekolah biasa kat sekolah harian. Ya, betul. Jadi macam mana persaingan dengan rakan-rakan sekelas tu? Adakah sengit ataupun puan rasa kacang je ni? Ke macam Tak, mana? sengit. Memang sengit. Memang sengit. Saya bukan top student. Saya bukan top student. Masa tu sengit sangat. Sebab ada rakan saya nak masuk MRSM pun tak boleh masuk juga. Saya pun hore lah. Kau tak masuk juga, pergi test dengan aku. So saya nampak dia rival saya lah, saingan saya. Dan ada beberapa lagi yang dapat 3A, penilaian darjah 5 tu ada di situ. So kami dikumpulkan di kelas itu kan. Let me tell you siapa rakan sengit saya, Datuk Senu. Okay. CEO Ria Solution. Dia pesaing saya. Oh, okay. Encik Solahuddin Muhammad, CEO RSA di Kemaman tu, NDT, non-destructive testing tu. Okay. Pesaing saya. Datuk Razali. Datuk Razali kenal. Dia adalah YB Hijal. Oh, okay. All the best team ini rival saya. Jadi saya berada di kalangan pelajar lelaki yang bijak. Saya kena berusaha lebih. Jadi bila Form 5, Datuk Senu is the best student. Saya tak boleh compete dia. Tapi kami ni Form 3, cerita sedih lah, sedih. Masa kami Form 3, sepatutnya tim kami ni boleh pergi ke sekolah sains juga sebab result bagus masa selepas SRP. SRP, yes. Tapi dijadikan cerita, guru besar sekolah menengah kebangsaan Marang tu dia susut borang kami. Saya dan satu lagi kawan saya yang kerja dengan Telekom Malaysia, sekarang ni akan pencen dengan saya juga ni, Datuk Senu. Ini dia sembunyikan borang kami bertiga ni. Sebab kami antara top 10 student, jadi dia sembunyikan. Sampai bila kami tak dapat panggilan itu. Bila kita tanya cikgu beritahu apa? Sebenarnya kami tak hantar borang you all bertiga. Sebab kalau awak bertiga pergi, siapa yang nak naikkan nama sekolah kami? Macam tu sekali. Rupanya kami bertiga top 10 student ni tidak pergi sebab borang sangkut. Sangkut di sekolah. Sangkut di sekolah. But this is the strategy. Saya tak salahkan guru besar. Kalau you nak berjaya, you kena ada strategi. From there saya learn. Nak buat sesuatu berjaya, nak go to the top, kena ada strategi. Jadi, kalau guru besar terhantar kami, sekolah tu tak akan dapat nama sampai bila-bila lah. Sebab 3 yang ditahan ni, 3 pelajar pergi ke overseas. Habis saja SPM, saya pergi ke United States. Yang 2 lagi ni, seorang pergi University of Tasmania dan Datuk Seni pergi University of Melbourne, Australia. Dua-dua Australia, Tasmania dengan Tasmania, Australia. Saya je. Sepatutnya saya pergi ke New Zealand. Tapi disebabkan saya ada isu sikit dengan New Zealand, Petronas kata dia tak hantar pelajar dia computer science ke New Zealand sebab ramai pelajar fail. Dia divert saya ke United States. Tapi ada cerita pula di United States tu. Satu ketentuan Allah sedang menanti saya di sana lah. Okey, cerita di US tu nanti kita akan sambung pada sesi kedua. Tapi yang menariknya, bijak sekolah tu, walaupun sekolah kita kata sekolah luar bandar zaman tu lah kan, tapi dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang kompetitif, yang bersaing. Betul. Maknanya hebatlah didikan guru-guru di sekolah tu. Betul. Saya ada beberapa guru yang sangat hebat. Itu saya namakan dia seorang Cikgu Mak Deraman. Dia kawan baik kepada PMX kita. Dulu. Dia boost
kita punya motivasi dalaman. Dan isteri dia, Cikgu Mak Deraman tu cikgu kimia. Seorang lagi cikgu isterinya, Cikgu Suhailah, dia cikgu bio. Dia dua orang ni sangat bekerja kuat, rapat dengan pelajar. Jadi hubungan antara guru dengan pelajar pun kena baik sebenarnya. Nak boost motivasi pelajar. Jadi kita melihat di situ. Dan biasanya orang yang merangka aktiviti untuk pelajar tu saya lah. Saya buat lawatan ke pusat kimia Terengganu. Bila belajar biologi ada kajian ekologi sistem tu kan. Saja buat trip ke Pulau Kapas. Belajar sambil nak boost minat belajar biologi. Siapa yang suka belajar biologi? Dia macam learning by doing zaman jadi kita pergi ambil suhu pokok dan sebagainya. Di mana? Di Pulau Kapas. The thing is, kawan-kawan saya pun teruja. Kita orang belajar ni dalam keadaan learn by doing. Kita buat, kita belajar, kita buat. Kita pergi ke kawasan bakau, paya bakau. Dalam biologi pun ada kajian paya bakau. Kita pergi, petang ramai-ramai pergi. Jadi kita enjoy learning. Itu yang membuatkan kita berlumba-lumba untuk berjaya. Dan boleh dikatakan satu kelas sains tu di Sekolah Menengah Kebangsaan Amaran, dia ada satu je kelas sains. Satu kelas sains tu, saya rasa rata-rata semua berjaya menjadi orang berjaya. So saya kira tu ada lagi kawan-kawan saya jadi pengetua. Dan kami ni satu kepala. Belajar nak berjaya. Masa itulah kita nampak. Dan tim kami pun, batch kami adalah batch yang pertama. Ada pergi ke overseas. Itulah kita always break the record lah actually. Okay, cerita pasal Puan ke US, kita akan sambung pada sesi kedua podcast kita pada hari. Bukan sembang kosong, bukan sembang bohong, sembang berisi, ilmu diisi. Pagi cerah